apa nama, Puan Permatang Berangan, sila. Terima kasih Yang di-Pertua. Permatang Berangan, soalan nombor 5. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Permatang Berangan atas soalan. Kerajaan Negeri Pulau Pinang sentiasa komited dalam usaha menangani isu kemiskinan, khususnya di kawasan Dun Permatang Berangan yang kini mencatat kadar kemiskinan kedua tertinggi di negeri ini. Selaras dengan Matlamat Penang 2030, Datuk Seri Yang di-Pertua izinkan saya dalam bahasa Inggeris, a family-focused green and smart state that inspires the nation. Kerajaan negeri memberi tumpuan kepada pemperkasa ekonomi rakyat terutama kumpulan B40. Antara langkah konkret yang telah sedang dilaksanakan ialah seperti berikut. Pertama, melalui program iSejahtera, pelbagai bantuan tunai disalurkan kepada warga emas, ibu tunggal, OKU, suri rumah dan pelajar emas. Sehingga tahun 2024, lebih 250,000 penerima manfaat di seluruh Pulau Pinang dengan jumlah peruntukan melebihi 60 juta. Kedua, pelaksanaan program peningkatan pendapatan PPP di bawah Unit Perancang Ekonomi Negeri UPEN telah membantu keluarga miskin tegar dan B40 memulakan perniagaan mikro. Di daerah sebarang Perai Utara sahaja, lebih 1,200 penerima telah menerima bantuan modal dan bimbingan keusahawan. Ketiga, skim mikrokredit tanpa faedah melalui tekun AIM dan Perda turut diperluas bagi membantu usahawan kecil mengembangkan aktiviti perniagaan dan menambah pendapatan isi rumah. Keempat, program latihan kemahiran dan penempatan pekerjaan dilaksanakan dengan kerjasama Zakat Pulau Pinang, HRD Corp dan College Community bagi melahirkan tenaga kerja berkemahiran dan menjamin pekerjaan yang stabil. Kelima, dalam aspek perumahan, kerajaan negeri mempergiat pembangunan perumahan mampu milik dan skim sewa beli termasuk projek di Kepala Batas dan Tasik Gelugur untuk memastikan rakyat berpendapatan rendah memiliki tempat tinggal yang selesa dan berkualiti. Akhir sekali, semua bantuan sosial negeri disalurkan secara tersusun dan telus melalui pengkalan data IKC dan iSejahtera bagi memastikan hanya penerima yang benar-benar layak mendapat manfaat serta mengelakkan pertindihan bantuan. Usaha bersepadu ini jelas menunjukkan kesungguhan kerajaan negeri Pulau Pinang dan memperkasa ekonomi rakyat, mengurangkan kadar kemiskinan dan memastikan kesejahteraan sosial dinikmati secara menyeluruh di setiap dun termasuk Permatang Berangan. Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih. Saya nak dengar soalan daripada Pulau Betung. Pulau Betung, sila. Datuk Seri Yang di-Pertua, I have soalan tambahan. Terlambatlah. Okey. Kena cepat. Kalau ada soalan tambahan, habis saja soalan, berdiri. So that saya lihat, saya akan bagi. Kalau sudah tak lepas, bye-bye, sorry. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Soalan saya soalan nombor 6. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Terima kasih juga kepada Betung atas soalan. Dari Negeri Sembilan ke Pulau Mutiara, keterjaminan makanan sedia bersuara. Kerajaan Negeri Pulau Pinang amat mengambil berat kebajikan komuniti nelayan, khususnya di kawasan Pulau Betung dan sekitarnya dalam pelaksanaan projek Penang Silicon Island dengan izin. Sehubungan itu, pelbagai langkah mitigasi dan pemantauan telah diambil bagi memastikan aktiviti perikanan tidak terjejas secara signifikan.
Antara langkah utama ialah pelaksanaan Pelan Pengurusan Alam Sekitar dan kajian penilaian kesan alam sekitar yang telah diluluskan oleh Jabatan Alam Sekitar. Merangkumi pemantauan kualiti air, sedimen dan biodiversiti marine secara berkala. Selain itu, Kerajaan Negeri melalui Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM dan Jabatan Perikanan Negeri turut memperkenalkan program penambahan stok ikan, pembinaan tukun tiruan serta penubuhan zon larangan tangkapan sementara bagi menjamin sumber marine kekal lestari. Kerajaan negeri juga memperuntukkan pakej pampasan dan program sosioekonomi kepada nelayan yang terjejas, termasuk latihan keusahawanan, peluang pekerjaan dan penyertaan dalam projek agro-maritim community. Langkah-langkah ini bertujuan memastikan pembangunan PSI dapat dilaksanakan secara bertanggungjawab, inklusif dan seimbang tanpa menjejaskan kelangsungan ekonomi dan sumber rezeki komuniti nelayan tempatan. Kerajaan Negeri Pulau Pinang menyedari kebimbangan masyarakat nelayan berhubung impak projek Penang Silicon Island dengan izin PSI berdasarkan laporan penilaian kesan alam sekitar yang telah diluluskan oleh Jabatan Alam Sekitar. Projek PSI ini dijalankan dengan langkah mitigasi. Maksudnya kat sini sangat berhati-hati, bukan sembrono, yang ketat bagi meminimumkan kesan langsung terhadap aktiviti perikanan. Antara kesan utama yang dikenal pasti ialah gangguan sementara terhadap kawasan tangkapan ikan. Yang keduanya adalah program penambahan stok ikan, iaitu pemasangan tukun tiruan bagi memulihkan ekosistem marine di kawasan yang terlibat. Seterusnya, bagi memastikan kebajikan nelayan, maksudnya kerajaan negeri tidak mengabaikan nelayan ni, program pakej pampasan bantuan tunai, latihan kemahiran serta peluang pekerjaan dalam sektor sokongan PSI turut diberikan, turut disediakan kepada komuniti nelayan. Secara keseluruhannya, pelaksanaan projek PSI ini dijangkakan memberi impak ekonomi yang sangat positif, iaitu jangka masa panjang, termasuklah peningkatan peluang pekerjaan, pembangunan infrastruktur dan limpahan ekonomi yang turut dinikmati oleh masyarakat nelayan tempatan. Sekian. Terima kasih.